Okay, thank you. Berselirat mikrofon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia, tuan imam, imam 1, imam 2, imam 3, imam 4 dan imam 5. Barisan Jawatankuasa Hulu Balang, Jawatankuasa Masjid apa nama ni? Masjid Jamik Baru Kopeng. Tidak saya lupakan juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersempatan hadir pada malam ini. Ayahanda, tuan-tuan guru, mohon izin untuk berkongsi. Bukan nak ajar benar, nak kongsi. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu ini, walaupun pada waktu-waktu kritikal seperti ini kan, pukul 9 katih ni lebih baik berada di rumah kadang-kadang, tapi kita pilih datang ramai-ramai. Jadi saya tak sangka pula Al-Fadil Ustaz Azri Naim ada di sini. Tu lupa dia orang Kopeng, anak murid debat saya. Kira kalau saya tak dapat ceramah malam ni, saya suruh dia ganti pun lebih kurang lah. Kenapa Samsul debat? Puas waktu cerita dah. Saya diminta berceramah di satu tempat namanya Surau Puncak Setiawangsa pada tahun lepas. Kawasan elit lah, orang kaya, rumah besar-besar, godang-godang. Bila saya masuk ke dalam tu, surau cantik betul. Surau memang cantik. Kalau kapet itu kalau sujud terbanam muka. Aircon ni berkata tak mengelatuk dia sejuk. Tengok senarai Jawatankuasa, Tan Sri, Datuk memang tak ada batu incik dalam terus, semua yang pakat tinggi-tinggi. Jadi penganjur tu yang menjemput saya datang, dia dah terlupa nama saya. Samsul apa tah nama ni? Ingat Samsul, tapi Samsul apa tak tahu. Tapi jawatan ni adalah dalam debat-debat tu. Saya Presiden Alumni Debat Malaysia. Jawatan ni ada debat-debat. Akhirnya dia tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat kata. Itulah mulanya. Sebab terlupa nama penuh saya. Salah seorang jemaah yang datang dengar pada malam tu merupakan CEO Al-Hijrah, TV Al-Hijrah. Jadi dia ingat nama saya memang Syamsul Al-Debati. Langsung melokek nama Syamsul Debat. Itulah mula dia. Ya. Jadi malam ni ceramah perdana. Tak dapat saya nak menolak dah jemputan daripada Masjid Kopeng Baru ni dengan tahap Sagan kalau tak datang dengan tahap jemaah subuh macam ni lah ramai. Cara golak tu mana ada harapan tak? Jadi alhamdulillah tak apa. Kita insya-Allah mungkin sebab orang tunggu ni lah, tunggu renovation siap. Kan? Nanti lalu tabung lepas ni jangan tak masuk duit. Jangan baik-baik senyum. Tabung nak duit, dia tak nak kita punya senyum. Senyum tu sedekah kalau dengan orang, dengan tabung tak payah sedekah. Sini tak mahu dah. Dengan orang boleh, tapi dengan tabung masuk duit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Kan barang siapa yang membina masjid, maka Allah Taala akan bina untuknya istana kat syurga. Apa lagi nak fikir panjang? Masuk sumbek duit kita banyak. Kan? Jadi hari ini masalah kita, masyarakat kita pada hari ini ada satu krisis yang paling besar, namanya krisis keyakinan.
Krisis keyakinan, yang mana bila sebut keyakinan, yakin apa maksud yakin? Maksud yakin percaya. Bila sebut percaya, biasa kalau kita sebut percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, itu apa dah? Apa nama tu? Iman. Jadi bila sebut krisis keimanan, itulah krisis yang paling besar masyarakat pada hari ini. Kalau nak nikah, imam tanya, berdasub jawab. Cuba sebutkan rukun, belum habis tanya terus jawab. Tak kira lah, semua rukun baca, termasuk rukun negara. Laju, lancar, fasih, tapi yakin tu tak sampai kadang-kadang. Percaya pada Allah tapi perangai tetap tak semanggah. Tahu tak semanggah? Dia pun macam mana? Tak senonoh lah. Ni payah nak kena translate kan ni. Kan? Tapi ada ramai orang sini yang lebih kurang orang ni 9 cakap kan. Itu sebab di Negeri Sembilan ada satu kampung di Lengging namanya Kampung Rawa. Dia buat reunion gitu. Baru saya tahu Rawa ni pun rupanya ada satu suku, kan nama kampungnya, tapi suku itu kan. Jadi maknanya dia kata dia percaya pada Allah tapi macam tu panggil. Percaya pada Rasul, percaya, tapi apa yang Nabi suruh tak pernah buat. Nabi suruh sembahyang jemaah, tahu tak? Tahu tu. Tapi apa sebab tak ramai? Semua masjid macam tu, kecuali masjid Gopeng Baru. Kan macam mana tu kan? Pak kan? Itu masalah krisis keyakinan. Sedangkan kita tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita tahu salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi semayang tapi benda-benda tak elok buat tak? Ya. Menurut kajian dalam Malaysia ni, pasangan rumah tangga lah, suami isteri ni, 2 salat yang paling popular ditinggalkan, yang mengakibatkan masalah rumah tangga banyak hari ni. 2 waktu salat yang paling popular, yang cartanya teratas tanpa digugat oleh mana-mana anasih, iaitu salat subuh dan isyak. 2 salat ni paling kritikal. Paling kritikal. Subuh payah. Itu sebab cari pasangan tu kena cari yang beriman dan bertakwa. Kan? Nak pula orang lelaki, cari perempuan tu biarlah dia manis sikit-sikit pun tak apa. Tak lawa tak apa dah, tapi ada manis sikit-sikit. Tapi beriman dah. Pagi-pagi dia kejut, bang bangun bang, subuh. Abang, Mbak, orang perempuan yang rajin bangun pagi ni, bang bangun bang, subuh abang tahu tak selimut ni dah jadi kulit babi. Yang laki pula babi lah kata. Yang laki pula aduh kan. Cari isteri yang macam tu. Tapi kadang orang perempuan hari ni perangai yang pelik pula. Dia bangun kan, biasa kalau kejutkan suami, dia dengan pakai telokong macam ni. Dia sing-sing telokong, bang bangun. Dia dah selesai semayang. Dia lepaskan nyawa dia dulu. Dah cek dah perempuan kat Perak tak macam tu. Ni kat Afrika cerita. Kejut suami semayang jemaah sama-sama. Abang bangunlah. Abang bangunlah subuh. Kalau macam tu lah cara kejut, alamat dia dua-dua tak subuh. Kejut semayang jemaah sama-sama. Semayang jemaah sama-sama. Lepas tu kanan yang paling fail tu, lagi satu fail. Semayang jemaah, semayang dua-dua. Anak tak kejut. Sebab apa? Dia budak lagi, besok pandailah dia. Salah. Daripada kecil nak kena ajar dia subuh. Daripada kecil ajar dia subuh sama. Itulah dia kunci-kunci nak berjaya dalam hidup. Seorang ayah keluar pagi tu nak pergi mencari rezeki, keluar pada rumah, alangkah lapang dan bahagianya rasa dalam dadanya, dalam hatinya. Sebab bila dia keluar dengan hatinya sangat gembira, sebab pagi tadi dah selesai tanggungjawab satu, jemaah bersama-sama, anak dan juga isteri. Isteri pun boleh kalau ada dan kalau berani.
Ayat kan. Kan? Jadi makna kata yang itu pun tak selesai macam mana? Kan? Orang perempuan payah nak kejut dia orang ni, ya Allah, membuta tahu. Kan? Payah nak kejut dia orang bangun macam mana tu? Senang je. Pagi-pagi kaedah nak kejutlah ahli keluarga kita seolah-olah rumah terbakar. Bangun api. Tengok apa dia bangun. Mana? Api neraka. Macam tu kaedah kejut. Apa alasan-alasan bangun pagi susah? Sedangkan fakta yang kita tahu, nombor satu, solat subuh pendek nah. Pendek, 2 rakaat sekejap ya. Kadang baru tarik nafas dah habis. 2 rakaat ya. Yang kedua, cabaran yang paling besar apa dia? Tidur lena, mimpi sedap. Yang ketiga, sejuk betul pagi. Ambil wuduk pun hari tu pun sejuk betul. Apa lagi? Sunyi sepi, tak ada orang, apa nak dikata. Sebab subuh sepi, teringatlah cerita momok tu. Kan orang dulu-dulu tu, sebab kita, saya nak beritahu ya mak bapak, jangan goma dadahkan anak kita tengok cerita hantu. Hantu tak ada dalam dunia ni. Yang ada orang Malaysia tak ada kerja, berlakon jadi hantu. Tu tu. Dalam drama tu lah. Setan ada, iblis ada, jin ada, hantu tak ada. Dia macam-macam rupa, polik-polik pun ada. Tu orang panggil hantu. Ajar anak kita tengok hantu. Sudah anak takut hantu, lagi teruk pada Tuhan. Sudah dia lagi kenal rupa hantu tu daripada rupa Tuhan. Memang tak nak nampak tu, tapi rupa Tuhan tu dalam hati. Ditakutkan anak tu. Pergilah dapur, pergi dapur. Momok dekat kat budak tu. Takut budak tu. Siapa yang ajar budak tu macam tu? Mak ayah ajar. Kan? Lagi apa lagi? Selain pada sepi, syaitan membisik kehasutan. Nanti dah dulu, sampai ni, tidur dulu, tidur. 5 minit ni. Alah terlajak. Tak apa terlajak. Subuh dinosaur. Bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Jadi alasan-alasan tadi, pendek bona, masa kejap bona. Yang kedua sejuk bona. Yang ketiga mimpi sedap. Yang keempat tadi sunyi sepi. Yang kelima hasutan setan. Tu alasan-alasan dia bagi. Dan tak ada siapa pun bila bagi alasan ni, bila ditanya kenapa dia tinggal subuh, ni antara jawapan-jawapan. Tapi tak ada seorang pun mengaku, ni salah aku yang lalai. Tu sebab kalau saya tanyalah, yang paling susah nak bagi nasihat siapa? Siapakah manusia yang paling susah kita nak bagi nasihat? Siapa? Mulalah tanya buat muka koma. Siapa yang paling susah kita nak bagi nasihat? Jawapannya diri sendiri, bukan orang lain dah. Dia tu dogi lah, cuba tanya diri sendiri. Paling dogi nek moyang. Asah dogi, bega tu bega. Dia lagi tinggi daripada degil, bega. Kan? Tuan tahu dogi kan. Degil betul-betul lah. Diri sendiri. Tu sebabnya kita dalam hidup kita ni kan, yang paling senang, azam tahun baru yang paling popular sekali tahun ni. Ada orang tanya saya, apa azam tahun baru yang paling baik sekali? 2017 adalah masanya paling bagus azam. Apa dia? Tahun lepas azam yang paling popular adalah menguruskan badan. Golak deh. Yo. Sebab tahun lepas 47.7% rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti. Borek badan tak sesuai dengan ketinggian. Termasuklah yang bercakap ni. Apa tak ceramah makan. Ceramah makan. Ceramah setengah jam, makan 1 jam setengah. Belum ceramah dah makan salamak cilapi. Ayam. Siapa lambat silap lah. Siapa suruh lambat? Sodap lauk tu tadi. Lepas kan tak tahu lah. Tak ada tak tidak ni. Tapi memang sodap lah. Tahniah lah. Dah berapa banyak hamba merantau ke sana kemari. Akhirnya di sini yang memahami kehendak dan selera hamba.
Tak habis kari kurma, kari kurma. Monong tengok kari ni, kari lagi. Syukur tolan bila nampak salamat. Ini dalam masjid nampak salamat celapi. Tahniah. Teruskan. Kan? Sedap selamat celapi tadi. Kan? Bila dah 2-3 kali cakap sedap tu faham kan? Bungkuslah. Payah warna bercakap. 2-3 kali bagi hint kan. Tak adalah saja ya. Tapi kok ya pula salah kan. Jadi azam yang paling baik tahun 2017 apa azam dia? Paling senang saya bagi semua ingat tahu. Azam yang paling baik 2017 adalah ingat mati selesai. Itu azam paling baik sekali. Sebab apa? Kita pun dah terperanjat lah. Tak yalah, tiba-tiba dah 2007 boleh. Silap. Tiba-tiba dah 2017. Nak kena cakap KL lah. 2017 tiba-tiba maknanya apa? Maknanya dah tua. Termasuklah saya ni pun tua walaupun belum 40. Ada yang cakap lah patutlah muda betul. Belum 40 memang belum. Ustaz Haryanto Rizal tu saya pun terkejut itu. Rupa umur dia baru 37. Saya ingat kan dia lagi tua pada saya lagi tua pada dia. Tapi masih lagi bawah 40. Tak apa. Bukan kata muda, tak ada. Mati tak kira apa? Tak kira usia. Tak apa? Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Bila-bila boleh mati. Tu sebab ingat mati azam yang terbaik. Sebab apa? Orang yang ingat mati Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Yang pertama, dia tidak akan melengahkan taubat dia. Yang kedua, dia akan syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan yang ketiga, dia akan rajin beramal ibadah, termasuklah solat. Itu sebab ingat mati azam yang terbaik. 2007 boleh paling sesuai sebab musim tu dah nak sampai. Faham? Musim tu dah nak sampai. 2007 boleh dah nak sampai bona. Orang yang tak pernah nampak tiba-tiba nampak. Orang yang tak pernah rajin tiba-tiba rajin. Orang yang tak pernah tolong orang tiba-tiba tolong orang. Orang yang tak pernah ambil borek tiba-tiba ambil borek. Faham tak? Masalah tahu tak faham. Dijangkakan dalam lepas bulan 5 musim tu dah nak sampai. Jadi ingat mati tu elok. Sebab apa ingat mati elok? Sebab kalau orang tu ingat mati, yang pertama politik okey. Tak ada membongak politik, nipu orang sana nipu orang sini, tak ada dah. Faham? Tak kira lah siapa. Saya cakap pasal pukul rata ni. Bila sebut politik, tak semestinya menteri, tak semestinya wakil rakyat, termasuklah ketua kampung, pengurusi KRT, termasuklah juga ketua lorong, pengurusi khairat, Persatuan Ibu Tunggal, sama semua. Semua ada jawatan, ada amanah, termasuk jawatan kosong masjid, sama. Ada amanah masing-masing. Kalau ingat mati, dia akan jaga amanah. Jangan ingat seronok benar jadi wakil rakyat, poning kepala. Ya, poning. Kalau wakil rakyat tu ingat mati, tak ada dia membohong orang tu. Kalau orang tu ingat mati, ekonomi tentu okey sebab tak ada dia menipu orang mega. Meniaga tak menipu orang. Nasi lemak tak ada dia naikkan beberapa sen sesuka hati dia atas dasar alasan macam-macam. Ya, barang dah naik. Kira-kira balik. So Allah Ta'ala tanya kenapa kau naik kan? Harga naik secoet, yang kau naik sampai berapa sen tu kenapa? Contoh. Tapi kita bukan cerita hari ni soal meniaga nasi lemak. Hari ni jangankan nasi lemak, meniaga bawa orang pergi umrah pun dia tipu punya gila punya orang kan. Beribadah pada Allah ni bawa orang pergi umrah ke tanah suci Makkah pun tipu kat orang. Nak tunjukkan orang ni tak ingat mati. Bayar kos dia hanya 6,000 saja tuan. Bayar 3,000 lagi 3,000 lagi ada datuk sponsor.
Wah, kita pun masuk lah. Untuk pengetahuan semua, kes menipu umrah ni bukan satu, berpuluh-puluh setiap tahun. Kalau dengar lepas ni Syamsul debat travel, jangan percaya. Bohong tu. Saya poi pun ikut orang, kan? Betul tak? Mai umrah pun tipu ke orang. Derma kilat untuk bina masjid pun tipu ke orang. Kan? Tu sebab tu sebab saya kata tadi, ingat mati. Ingat mati, orang tak ada nak nipu benda-benda macam tu. Berniaga tak ada tipu dah. Begitu juga yang ketiga, sosial. Sosial mesti elok, kemasyarakatan kita mesti elok kalau ingat mati. Orang ingat mati pergi masjid. Sebab dia sadar kalau dia mati besok orang masjid ni lah yang akan uruskan dia. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. Nak nunggu jiran-jiran, nak nunggu adik-beradik belum tahu dia dah. Jiran-jiran ada harapan. Orang masjid tanya siapa dia lah, jemaah kita ni meninggal. Ya kau doreh semua datang. Itu sebab bila sahabat tanya kepada Nabi siapa jiran, Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu mana? Macam mana ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana? Nabi kata apa? Ikut ajalah Nabi. Nabi suruh ikut je. Tapi semua sahabat ikut je lah. Semua percaya. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa rumah apartmen dengan rumah flat. Betul? Jadi pesan ke anak-anak kita yang duduk rumah flat, duduk rumah apartmen, kalau tak boleh baik dengan jiran atas bawah, pindah. Pindah lah, tak ada guna pada rumah tu. Kalau dua orang duduk atas dia pun dia tak tahu siapa. Kita duduk rumah teres atau duduk rumah kampung, kiri kanan pun tak kena, tak sesiapa orang pindah. Ataupun kita duduk taman perumahan, kita keluar pagi, dia keluar malam. Kita balik, dia dah keluar. Dia balik, kita dah keluar. Tak sampai kena. Itu masalah normal lagi ni. Jadi, apa penyelesaian ni? Senang pergi masjid. Campur orang, jangan jadi ungkau. Baruk tu tak baruk, tak campur orang. Baruk pun kena geng dia. Malu, makna kita lagi teruk pada baruk. Kalau kita tak nak bermasyarakat, ya. Campur, kenduri kenara campur, jumpa masyarakat campur. Nabi tak ajar kita bermusuh dengan orang sebab atas dasar ideologi. Nabi tak ajar. Ingat, kek masjid jangan politik, tu ya. Ni tak ada, ni bukan orang kita ni, peduli kan? Tak boleh macam tu. Nabi siapa Nabi sayang, kita sayang. Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Jadi kita sayang isteri kita. Isteri sayang suami, faham? Walaupun saya sebut isteri-isteri, itu terserahlah pada kebijaksanaan. Setuju tak orang perempuan? Kalau setuju, angguk. Alhamdulillah, angguk dah lah. Senang betul orang sini. Bertuahlah suami-suami mereka. Kan? Makna baik tu kita kena sayang juga. Yang kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga. Kita pun kena sayang ahli keluarga kita. Yang ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat. Kita pun kena sayang sahabat. Termasuklah jiran-jiran kita. Dan yang keempat, Nabi sayang siapa? Nabi sayang orang Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Jadi apa hal pula kita nak benci orang tu atas sebab-sebab lain? Dia sokong ketua kampung yang ni dan memang tak suka. Nabi tak ajar. Jadi apa yang Nabi suka, kita kena suka lah. Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Buat orang yang kita benci itu, dia berpegang teguh pada syariat Islam, mana kedudukan kita? Baik dengan semua. Ini adalah zamannya yang mana orang boleh benci ke orang lain walaupun tak kenal dia. Pelik tak? Dia aku menyampah waktu tengok dia tu. Kenapa? Hentam menyampah lah. Kau dah pernah burak kan dia? Tak pernah. Kau kenal tak dia? Tak. Habis tu dah menyampah. Tengok nyampah dah. Memang pelik kan? Patut dia tak kena apa ialah kena. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Sihat? Daripada mana? Sini. Sini juga kau? Oh baru pindah ke? Tak ada lama dah habis.
Oh baru ni han, cuma rumah ni lah dah lama tinggal. Saya memang asal sini. Oh ya kau nak siapa tu? La ilaha illallah ya kau nak. Kan elok. Cuba tengok Nabi kita. Wa Ansar dan Muhajirin tu berjaya ditautkan. Aus dan Khazraj tu yang bergaduh beratus tahun. Bergaduh. Punya taruh bergaduh sampai terlupa apa sebab gaduh. Nah, sekarang ni orang Melayu kita pun dah ada dah macam tu. Saudara mara jadi macam tu. Anak tanya, "Yah, kenapa kita tak baik dengan pakcik tu kan saudara kita?" Saudara, "Itu kenapa kita tak baik?" Entah tu zaman atuk ke dulu, tak apa hal lah. Makna sampai tak tahu apa sebab gaduh. Elak lah benda-benda macam tu. Atuk-atuk tu gaduh, kita pergi baik. Sudah. Ada masyarakat kita yang bergaduh ni kan, rapatkan, baikkan balik hubungan. Tentu je. Dah nampak AJK tu seorang masuk air. Masuk air lah merajuk. Kenapa pula? Yalah masak ramai-ramai. Kan lepas itu bungkus-bungkus lauk masak lemak cilapi tu bungkus suruh sikit, tiba-tiba dia seorang yang tak dapat. Nah, tak datang musajid. Mungkin ada yang cakap, peduli lah mengado-ngado. Tak ada masa nak pujuk. Pergi pujuk sebab tu saudara kita. Pergi jumpa dia. Kadang bila jumpa dia tak cakap, tak ada lah mana ada mengajuk. Kan, jumpa dia. Itulah rindu mana akad kau. Bila mesyuarat tu rasa tak komplit bila kau tak ada. Yo kau, iyo. Itulah habis tu datang ramai-ramai tu yang kita datang ramai rumah kau malam ni buat apa malam ni kita mesyuarat kat rumah kau. Tak payahlah macam tu, tak sampai siap apa-apa. Tak apa, malam ni dia masak lemak cilapi sebaban bagi kau. Tentu payah warna mengajuk kan. Pujuk. Jangan kita memutuskan silaturahim. Itu sebab saya sebut tadi, ingat mati ni paling baik. Sebab ingat mati kita akan jaga ibadah kita. Ingat mati kita akan sadar, tak akan buat jahat, benda-benda tak kita tak akan buat. Kisah benar 3 orang lelaki mati. Macam mana? Mati aksiden dengan ramai naik kereta, mati. Seorang tak mati. Baru-baru ni kat Bukit Putih. Mayvi dengan apa kat Bukit Putih, jalan dah lurus, mati juga. Bukan sebab jalan bengkok dah. Jalan dah lurus, mati juga. Aksiden. Yang itu ingat tak yang cerita yang suami isteri tu naik kereta keluar pada rumah, bab dihimpap ke tiang tu meninggal. Anak pun tak sangka tu lah kali terakhir tengok mak dengan ayah keluar. Biasa mak ayah keluar balik. Hari tu tak balik. Kenapa? Meninggal. Tiba-tiba jadi anak yatim. Yatim piatu. 3 budak sahabat baik. Kerja minum arak setiap hari. Pergi kelab malam minum gok minum. Tak macam mana yang seorang tu terlebih mabuk tak tahu berbuih mulut dia. Mengelapar. Nazak. Yang kawan pahal mabuk, yang lagi 2 cuma yang seorang tu kurang sikit mabuk sebab sampai dia tanya, ngucap. Bila dia suruh ngucap, kawan tu jawab apa? Tak ada, aku nak sebotol lagi. Dalam mengelupuh nazak nak sebotol. Akhirnya mati dengan kata-kata akhir dia minta sebotol lagi arak. Tak sampai ngucap. Langsung yang 2 tu insaf tu. Terbayang kalau dia mati macam tu, hina benar nampak. Yang ada seorang lelaki pergi kedai kopi, minum kopi. Contoh. Yang kali tuang. Jadi saya tunjuk contoh. Kan? Dia pergi kedai kopi. Kan? Dia pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia minum, kena tunjuk contoh baru faham. Lepas tu tiba dia ngantuknya. Dia letak tangan, tidur kat meja minum. Lah leno lah dia tidur. Orang musik gagah meninggal. Kat kedai kopi, senang yang meninggal. Arwah atuk saya, atuk Labai. Atuk orang dulu kan nak pergi haji kan tak mampu. Jadi atuk saya susah. Tapi dia pergi menuntut kat pondok kat Kedah kan. Balik memang orang panggil Labai tu. Tu sebab nama arwah abah saya Haji Ismail bin L alias L tu Labai. Orang panggil Labai. Nak meninggal tu kan, dia sakit pinggang ni.
Sonjo tu dia sudah panggil dah, dia suruh panggil dah semua balik. Jadi saya masa tu darjah 2. Arwah atuk saya boleh nak meninggal tu macam mana tu? Dah sampai dah tu. Nampak dia malaikat maut datang. Dia buka gigi palsu dia letak tepi. Tinggal kau ya, dia cakap dengan wan saya, dengan nenek saya. Tinggal kau ya. Baring, mengucap meninggal. Cucu pun belum tahu boleh dapat macam tu tak. Kan? Atuk ya. Tu sebab kita minta hari-hari Allah mahtim ala nabi husnil khatimah. Tadi imam pun macam minta supaya pengakhiran yang baik untuk kita. Ingat mati, insya-Allah elok perangai. Apa lagi nak kasi tu sebab bila ada baru ni saya ceramah ke Bandaraya JB, dia tanya, Datuk Bandar tanya saya, kalau nak buat sambutan tahun baru boleh tak? Boleh, buatlah. Bagus apa? Malam tahun baru tu hidupkan. Macam mana lah nak panggil artis ke apa? Jangan. Malam lepas maghrib baca Yasin. Lepas baca Yasin buat ceramah sikit tentang azam baru. Lepas tu sampai tengah malam tu kasidah lagi. Tengah malam buat countdown. Countdown boleh buat? Buat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dekat dataran tu. 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru betul. Lepas ni masjid pastikan malam tahun baru buat event kat masjid macam tu. Ada sebab orang datang masjid, sambutan tahun baru, ambang tahun baru 2018 di Masjid Gopeng Baru, buat macam tu. Besok tu cuti tahun baru, malam tu hidup macam tu. Ini kita main meracun lagi teruk pada Cina. Raya Cina pun orang Melayu yang teruk main meracun, apa hal? Cina tu pasang bunga api pun dekat pintu depan kedai dia yang meracun tu. Tap 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 pam. Bam mati tu orang Melayu main tu. Kan teruk perangai kan? Membazir. Raya kita dah tahun tu lagi teruk main meracun. Membazir. Main macam roket siap arah pergi rumah orang. Melatub dalam kain imam. Bukan imam sini dah. Ni Afrika cakap ni. Ya, nampak? Ingat mati. Ingat mati. Semua sementara. Dunia ni, kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub tu, memang tuan-tuan cakap kebusukan dunia, keburukan dunia dan meninggalkannya. Dua topik tu. Satu topik dia meninggalkan apa? Keburukan dunia dan meninggalkannya, dan yang kedua kebusukan dunia. Cuba baca dua bab tu, cuba baca. Dunia ni tak ada mana lain, menipu je. Kita gemar tertipu dengan dunia. Selalu kita cakap dan dapat duit ni akan senang hidup dan belum tahu ni dah, membohong. Kemarin saya ingat masa kecil-kecil kemarin dengan beli surat khabar, muka surat belakang tu kita korek kan yang toko bola tu. Sambung Senin Selasa sampai Ahad. Hadiah terkumpul minggu tu dah 7,000. Kalau dapat ni kan tak nak main lagi dah. Yo, 7,000 bahasa mana? Mana ada? 10,000 pun macam tak ada apa-apa je hari ni. Kan? Ya? Dunia dapat duit huru-hara, tak tahu nak buat apa. Kan? Dunia menipu. Itu saya ceramah dekat Kota Tinggi, Bandar Penawar, main-main. Ceramah kat sana, ceramah 2 jam, ceramah 1 jam setengah. Saya pagi tu kat JB, potang dekat Bandar Penawar, dekat Kejora. Saya ceramah, saya pun sign. Dah ponek sign. Orang tu suruh sign bayaran, saya pun sign. Saya pun antara nampak dengan tidak berapa bagi ni. Tak nampak lah kan. Saya tak. Lepas tu dia bagi saya envelope. Mak borek sampul ni. Wah, ni apa borek ni? Alhamdulillah tuan, hari ni rezeki kita bagi cash. Oh ya ke? Mak borek. Saya pun masuk dalam kereta, cakap dengan assistant, berhenti kat bank, nak bank in dulu duit ni. Sebab saya tak ramah pegang duit banyak. Nak pula orang perempuan dia boleh bau tu. Jadi saya pun berhenti kat bank, saya pun masuk. Tak adalah, memang saya tak ramah pegang duit banyak. Masuklah, saya buka yang saya envelope tu, tengok ada 3 ikat duit. Saya pun ikat pertama 10,000. Mak 10,000. Ada 2 ikat ke belum masuk? Masuk maksimum. Masuk 2-3 kali. Akhirnya total 30,000. Main-main 1 jam setengah 30,000 bayar.
penceramah paling mahal di Malaysia setakat ni. Dah mula mengelupur benar hari berapa lah nak bayar malam ni. Tak ada lah. Saya naik, saya dah mula tu. Mak banyak banyak kan. Kira orang susah macam saya ni banyak lah tu. Masuk dalam kereta baru bersandar, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan, salah sampul ke? Salah sampul. Betul tak? Bohong ni tak cerita apa tu? Saya dah sign. Allah Ta'ala uji kita tu, uji. Dalam setengah kes orang tu dah sign, dia boleh tak nak pulangan. Apa pula? Kau dah bagi dan dah sign, tu lah duit dan. Tapi cuba tuan kira betul. Saya tak nak kira. Tuan, gitu. Budak perempuan tu mengayu, tolonglah tuan, matilah saya nak bayar balik tuan, tolonglah. Saya pun cakap tak adalah, insya-Allah. Kau bagi nombor akaun sekarang juga saya masukkan. Masukkanlah balik. Dalam tempoh setengah jam saya penceramah termahal. Setengah jam jadilah kan, jadilah. Kan? Ingat yang ni kau paling mahal. Ada lagi mahal tau, setengah jam lah kan. 1 jam setengah macam tu punya bayar memang ini kau. Syania atau sandar dalam kereta sekali salah sampul. Budak tu rupanya bahagian kewangan pas kat dia envelope yang besar tu, kau ambil ni duit penceramah semuanya dalam ni. Jadi semuanya tu masuk duit penceramah dalam ni, duit catering dalam ni, duit kemah dalam ni, duit sewa dewan dalam ni, macam tu. Dia ingat, so lambat dia bagi saya. Kan menyeksa batinku tu. Nak tunjukkan ujian Allah. Baik tak ada duit, senang hati. Ada duit dah menung, ya. Sampai zaman sahabat tu, ada seorang nama Khalid. Dia dapat duit, dia bawa balik duit ke rumah 200,000 dirham. 200,000 dirham bawa balik, tapi muka dia sedih. Isteri dia tanya, "Wahai suamiku, kenapa kau sedih?" "Aku bawa duit 200,000 dirham ni, aku bimbang Allah Ta'ala memang akan tanya setiap dirham ni ke mana aku belanjakan." Isteri ni cakap, "Jangan risau wahai suamiku." Isteri pun panggil orang miskin, anak-anak yatim, kan, panggil ibu tunggal, panggil siapa lagi, panggil orang-orang susah mau datang, bagi seorang sikit, bagi, habis 200,000 dirham. Barulah suaminya tersenyum, "Terima kasih wahai isteriku." Tengok orang dulu, rupa-rupa bukan dulu, sampai sekarang kalau kita tak tahu nak buat apa duit tu, orang perempuan boleh tolong. Jangan risau. Basnya duit bang, tahulah saya nak buat apa tu kan. Kan? Adalah orang perempuan sinilah tompet lain. Jadi mana kata nak cerita dunia, menipu dunia. Jangan terpedaya, aku kalau dapat duit ni rasa lega lah sikit. Jangan cakap. Sebab kalau nak cakap kan, bahas malam ni dengar ayat saya cakap. Dengar ayat saya cakap. Biarlah rumah kita sekangkang kera, tetapi kita tenang dan damai akibat berpegang pada agama. Janganlah rumah kita sebesar padang, tetapi jiwa kita resah dan gelisah akibat dosa. Itu dia. Ada rumah kecil, tapi semua dalam rumah tu semayang. Tenang jiwa kita. Biarlah rumah kita ni sederhana, tapi ramai-ramai berseret-seret naik motor dengan naik basikal, sampai satu keluarga datang ke masjid sembahyang jemaah ramai-ramai. Saya nak tanya, sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Tengok, semua jawab serentak dan sama jawapan. Tak ada yang berfikir lu, jap. Berapa? Jap. Ingat itu, ingat. Tak ada. Berapa kali ganda? 27 saja. Tak ada cakap dalam bawah 30, atas 25. Tak ada siapa jawab macam tu. Makna semua tahu. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai? Sebab tu yang saya sebut awal tadi, krisis keyakinan. Macam bagi duit lah, ni 5,000 dengan duit RM5. Nak ambil yang mana? Mulalah jadi baik, RM5 dah lah. Tentu kita ambil yang banyak.
Sembahyang jemaah pahala lagi besar, ambillah pahala yang besar. Kenapa nak ambil yang kecil? Nabi sendiri pun pernah bercita-cita, kalau ikutkan nanti aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi pernah cakap, cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, memang jadi sunnah. Sekarang dah tak ada lah kerja lain, imam pergi bakar rumah orang pula dah. Pergi satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Tapi makna nak tunjuk penekanan salat jemaah. Datang ramai-ramai. Kalau tak sampai jauh, pagi ke rumah sembahyang jemaah. Suami ketua keluarga solat jemaah. Imam, anak komplain, abah jadi imam tak semangat. Macam mana nak semangat? Berkumur-kumur, basuh muka, ambil wuduk tu jadi imam. Mana nak semangat? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu senyap ya. Anak pula tak bunyi-bunyi ni. Waladhallah, dah habis. Cubalah semangat macam Imam Muda Azri Naim. Contoh kan. Siapa suka bagi mic kat aku, nak aku sebut nama kau kan. Masuk, ambil, gosok gigi, mandi, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat dulu, barulah jadi imam. Lurus rapatkan saf, Allahu Akbar. Berkumandang suara dalam rumah, dalam keheningan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri itu dalam hati, suamiku. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Anak dah agak dah. Kan? Itulah tu salah. Tak kisahlah, yang penting sembahyang jemaah. Barulah bercahaya rumah kita. Kan, sembahyang jemaah. Dah tahu 27 kali ganda, tapi tetap tak ramai sebab krisis keyakinan. Cuba kalau 27 kali ganda tukar jadi RM27, apa macam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket, RM27. Yang seorang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada. Ui, salat dan tak ada ni. Ya Allah, akunya tak ada. Snap, lambat sikit. Dia ada masalah sistem apa itu. Contohlah kan. Contoh. Masa tu apa berlaku? Penuh masjid, semua orang marah. Wakil rakyat semua kena marah. Tak mesra jemaah langsung masjid ni. Tak cukup tampek. Kena tambah lagi. Nak buat 5 tingkat masjid ni. Semua datang masjid. Sebab setiap waktu dapat RM27. Tak payah pergi kerja dah. Semayang RM27 satu waktu. Orang perempuan di balik tirai tu dah tahu dah dia berbincang apa. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu. Ya Allah, banyak duit kau. 27 kali 5 kali pek boleh. Banyak Orang lelaki dia tak bincang soal-soal remeh-temeh macam tu. Dia berbincang soal dasar. Agak-agak kau lah, kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu soalan tu tanya. Ditahan ni motor imam, baik imam cakap. Imam dapat berapa? Imam cakap imam. Orang cakap. Imam ni berzuhud, dia tak nak cerita. Alhamdulillah. Adalah sikit imam cakap. Yalah, dia tengok kalau khusyuk malam tu lebihlah dapat. Kadang-kadang yalah paling busuk pun dalam 40 lebih dah. 40 lebih malam tu bertumbuk nak jadi imam.
Contoh lah kan, contoh tu kalau duit. Tapi nilaian ni bukan ni dekat duit, nilaian ni pahala tu ke hati kita ni, ganjaran Allah Ta'ala bagi terasa ke hati. Sebut pasal ke hati, saya teringat itu saya ceramah ke Mersing. Saya dengan Fadilah Kamsah dengan budak Syiro tu, Syarul Syiro. Lepas ceramah dia seorang pakcik tu, "Ustaz, nak selfie boleh ke?" "Boleh, tak ada masalah." Dia tarik saya kat tepi, dia pakai tapak tangan macam ni. Bukan handphone lah. "Ustaz, tengok Ustaz." Saya pun tengok lah tapak tangan ni. "Ustaz, saya simpan dalam hati Ustaz. Tak main dalam telefon dia. Cia. Dia kata kalau simpan dalam handphone kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai bila-bila, selagi hayat di kandung badan. Nampak? Betul juga cakap dia tu. Terkesan lah saya kan? Terkesan jugalah. Ramai nak ambil gambar dengan saya sekarang ni, marin peduli pun tidak. Yang nak gambar dengan saya semua tua-tua. Nak gambar boleh tak? Ambil lah. Orang tua-tua pun pandai tu. Cucu ni semua pandai dia lah. Heran tengok orang tua ni kan? Tak apa cerita tengok kan sampai macam tu kan? Tak ya? Allahu Akbar ya? Jaga. Bila tengok cerita tu, drama tu lah masalah orang kita. Kita ni perjuangan kita nak mentauhidkan Allah. Sebab Nabi buat. Kita mentauhidkan Allah ke tidak? Tanya. Mentauhidkan Allah ke tidak? Semua jawab, ya, insya-Allah. Tapi perangai kita, tindak tanduk kita tak sama macam kita cakap mentauhidkan Allah. Waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawab 7 hari mencintaimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar aku jadi penunggu. Suri hatiku Mr. Pilot, Abang Bomber, I love you. Awak sangat nakal. Saya tahu tajuk drama, cuma tak nak tengok. Tahu tajuk lah. Keluar dalam surat khabar, 7.2 juta rakyat Malaysia mengikuti drama 7 hari mencintaimu. Tanpa sadar, 7.2 juta leko time maghrib. Tak sadar tu. Apa istilah saintifik itu? Bingai. Tu. Bingai lah tu. Dulu, kalau ingat lah, masa kita kecil, macam semasa saya kecil-kecil lah, drama bersambung ni drama Cina. Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa Cina tu tak pasang pukul 7? Sebab dia tahu time pukul 7 orang semua tutup TV pergi maghrib. Drama Cina pukul 6 sampai pukul 7. Sekali drama Melayu nak pasang time maghrib, kan gila. Mulalah setan kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah dah maghrib. Setan pun bisik. Alah, time iklan kang semayang lah. Ayolah tengok. Time iklan semayang. Allahu Akbar. Setan pun bisik. Macam dah habis ya iklan tu. Cuba baca khutbah wida Nabi tu. Kan ada tak? Tu khutbah terakhir Nabi. Baca. Ramai yang tak perasan lah, tu khutbah terakhir kau. Tu khutbah terakhir Nabi dia sebut syaitan mungkin berputus asa dalam menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Setan panggil, alah hai, kejap lagi semayang lah. Setan tak ada, tak kena pergi masjid ni, kena pergi masjid ni, pergi masjid. Aduh lambat lah ni. Tak apa, yang penting pergi. Lambat pun tak apa. Setan buatnya kan dah habis, tak apa. Masuk rakaat ketiga pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kau solat. Sampai masjid orang dah habis semayang, tak apa, sekarang kau salam je. Dia bukan perasan pun kau semayang ke tidak. Time semayang, lagilah time semayang. Allahu Akbar. Perasan tak? Salamut waktu sebelum semayang dah habis, dah lap semua lah. Time semayang mula ditiup rongga-rongga tu, ditiup lubang hidung. Saya tak pernah nampak dah menggayakan ya. Dia tiup lubang hidung kita, tiba-tiba gatal.
Tengah semayang gatal hidung. Macam ni lah. Ya Allah. Mulalah tangannya ni. Kawan, kau salah tak jadi. Kek hidung tiup kek celah telinga tiup. Dia celah-celah tu semua dia kacau. Kan? Paling favourite lubang punggung. Dia tiup, kita pun terasa kontut kau. Nabi pesan kalau ada gangguan macam tu, pedulikan, tu semua setan. Dia memang saja bagi kita berfikir benda lain. Telinga sap, ya setan. Kayak lubang punggung tu sap, setan. Sap, setan. Tapi kalau dah membobok bunyi bab, setan. Orang belakang, kau lah setan. Depan muka kan. Aduh, hai kan. Dia sakit perut pula makan jogging potang tu. Semua bak baru. Satu saf kosong. Tak teraya gila apa makan tu. Setan kan kacau kita. Tu sebab cerita pasal tu. Sebab drama ni pun payah juga. Sebab tengok menggalakkan percampuran. Tengok anak-anak muda, tengok dia dah terbayang. Anak-anak muda nak selamat 3 perkara. Anak muda, lelaki perempuan, jaga 3 perkara. Solat, aurat, ikhtilat. Nak kena jaga. Solat jaga, selamat dunia akhirat. Aurat pun nak jaga, dunia akhirat selamat. Dan 3 ikhtilat, percampuran lelaki perempuan secara bebas, jaga. Jangan biar-biarkan. Budak-budak muda ini dahsyat. Macam bayangkanlah, tangkap budak ponteng sekolah kat Somban. Tengok handphone ni, ya Allah. Budak perempuan tu, handphone ni, I love you papa. Sayang botu dekat bahas. Tengok ada jawapan, I love you too mama. La ilaha illallah. Form 3 dah main papa mama panggil. Perbuatan tak tahulah. Dapat tangkap dekat tempat-tempat sunyi kat bus stand tu. Bus station tu kan, tingkat atas tempat parking yang tak ada orang tu. Berdua laki perempuan buat apa? Laki perempuan berdua buat apa? Buat kuih cakui. Tahu tak kuih cakui melokap kan? Kuih cakui kan melokap. Lah lambek lah. Kuih cakui pun tak tahu. Alah mak. Sini ada nama lain kah? Sama ya tu tak faham lah. Cakui lah. Bangi bawa masuk ke penjara tu kan, semua tanya, apa kau pucat muka kau adik? Takut kau? Takut. Kenapa lah kau takut? Sini torang. Tadi tompek golap kau main berani mbak. Siap zikir. Berzikir sambil buat ke cakui tu, berzikir. Allah, Allah, Allah. Tak faham tu lantaklah. Ayah warna. Iya, dahsyat budak sekarang. Drama tu, percampuran, poluk-poluk, pegang-pegang, jagalah. Jaga. Ya. Kalau tengok Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ahli sufi, dia kata apa? Dia kata orang yang rajin solat ni, perumpamaannya ibarat seorang anak dan seorang ayah berjalan di dalam gelap. Ayahnya membawa pelita. Maknanya meletakkan macam kita ni bersandar pada Allah Ta'ala sentiasa. Budak kan, kalau dengan ayah takut. Kemudian bila dia takut, dia tengok ayah dia ada, logo dia. Pergi sini logo ayah ada. Macam kita lah, bila sentiasa salat, kita logo. Sentiasa logo sebab Allah Ta'ala ada. Itu sebab bila sebut iman, implikasi iman ada 3. Iaitu imun, aman, amin. Iman, implikasi iman ada 3. Imun, aman, amin. Imun tu imun, kebal dari maksiat. Aman, tenang jiwa sebab rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Yang ketiga amin, amanah dia dalam apa juga dia yang diberikan kepada dia. Termasuklah amanah sebagai seorang hamba kepada Allah. Bila sebut sebagai aman tu salah. Tengok orang pergi umrah tu, pergi haji. Pergi tanah suci kan, ya Allah. Nampak Masjid Nabawi mulut-lut air mata. Ya Allah, ya Muhammad, aku datang ya Muhammad.
Menangis-nangis. Sembahyang subuh pukul 5 pagi, pukul 3 dah sampai. Cuba buat kek gopeng baru macam tu. Pukul 3 kan dah sampai kan. Sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat terfikir, sembahyang sunat apa boleh buat ni? Tahajud buat, sahajat buat, sunat tasbih pun buat. Segala-gala sunat semua buat. Bangun lagi, buat lagi, buat. Lepas tu mengaji pula lagi. Ya Allah Akbar. Pergi Makkah lagi lah. Ya Allah. Pegang, dapat pegang Kaabah. Melurut-lurut air mata cari terjun. Ya Allah. Dapat cium hijau aswad. Ya Allah. Menangis-nangis balik. Ibadah rasa ringan. Tapi kan balik Malaysia dia mulalah cakap, ya Allah kek sanun kan sonang waktu sembahyang. Ringannya badan. Kau payahlah. Balik sini susah nampak Dia lah ngaku susah. Seolah-olah Allah Ta'ala ada kek sanunnya. Sebenarnya jangan tertipu. Kenapa kita pergi sana boleh konsentrate ibadah? Kenapa? Sebab apa kan? Sebab segala harta dunia semua kita tinggal. Rumah ke apa pandai kau lah jaga, tak nak fikir dah pergi sanun. Itu cara tu sebab jangan kerja dunia, belajar macam Bangladesh. Bukan ikut dia tau. Baju merah, seluar biru, kasut kuning macam tu tau. Bangladesh kalau makan nasi, dia order nasi saja, dia ambil kuah kari, kuah ayam. Sayur tidak, ayam tidak, daging tidak, dia makan. Konyang, tosanda. Duit dia tak beli lauk tu mana dia simpan? Duit gaji setiap hari semua hantar balik Bangladesh. Sebab apa? Sebab dia tahu Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal dekat Bangladesh. Hantar. Dia yakin lepas setahun 2 tahun dia kerja, dia balik Bangladesh dia dah kaya. Kat Bangladesh rumah dah besar, mesin basuh dah ada, motor dah baru, sofa pun dah selesa, duit simpanan dah banyak dalam Bank of Dhaka Bangladesh. Dia dah ada kereta kocik kat Bangladesh. Dah ada jadi balik tinggal menikmati hidup dia, nampak tak? Macam tu juga saya suruh belajar tu sebab macam tu juga hidup di dunia. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Yang kekal abadi kampung akhirat. Kirim banyak-banyak ke akhirat. Buang perkataan kita mesti ada business minded. Orang yang business minded, apa benda dia tengok semua terbayang duit. Lebih baik kita tanam akhirat minded. Nampak semua benda, nampak syurga. Nak buat benda baik ya. Pak. Betul saya cerita ni. Bukan kata main-main tu. Kita dah fikir dah. Nak ingat mati dah. Baik semua orang. Jiran ada jiran 1 hak, jiran 2 hak, jiran 3 hak. Baik dengan jiran kita. Ini semua jiran-jiran kita. Jiran 3 hak, orang Islam yang duduk kat kawasan kejiranan kita dan ada pertalian saudara dengan kita. Ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim, hak sebagai saudara. Jiran 2 hak, dia jiran kita Islam tapi bukan saudara. Dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Yang ketiga, jiran yang bukan Muslim. Dia ada hak sebagai jiran. Tu sebab kalau buat keramaian majlis zaman raya ke masjid buat, nak panggil kawasan jiran kita yang bukan Islam, boleh tak ada masalah. Panggil. Dia pun terkejut, ayah dia ajak saya, bolehkah datang? Boleh. Kalau mau datang awal pun tak apa. Ada ceramah. Ada ceramah ke? Ceramah apa? Itu Samsul Debat ceramah. Oh, Samsul Debat saya datang. Mana tu? Ada seorang wakil rakyat Cina dekat Johor di Simpang Renggam. Dia rajin datang masjid untuk program-program masjid. Dia bukan datang waktu penyampaian cenderia hati, time ceramah pun dia dengar. Dia selalu tanya imam yang ni apa maksud, ini apa maksud. Imam betul cakap, dia tunggu masa nak masuk Islam ni. Nampak dah minat lah dengan Islam ni. Saya masa tu dijemput datang ceramah untuk meraihkan bakal-bakal haji. Dia berucap dulu, kepada jemaah haji kita doakan mudah-mudahan nanti bila kembali membawa pulang haji yang mabuk. Mabuk. Apa
pula mabuk, ya Allah. Tapi dia nak sabut. Mabrur, saya kata. Masa saya ceramah saya betulkan. Bukan mabuk, mabrur. Saya kata, tapi dia nak cuba sabutkan. Ya kan, sorry. Dia. Kita suruh betul balik. Jadi dia nak tahu. Betul lah dah. Kan? Allahu Akbar. Jadi kita ni dalam hidup kita ni ingat mati. Nabi kata dalam satu hadis, orang yang cerdik itu adalah orang yang ingat mati dan bersedia dengan kematian itu. Bersedia. Itu sebab Nabi sayang kita. Nabi tak minta umur kita panjang-panjang. Jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Sebab Nabi kenal umat dia. Umat dia memang akan panjang cita-cita kalau panjang umur. Nabi kata, kalaulah anak-anak Adam diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga hinggalah disumbatkan tanah ke dalam mulutnya. Nabi sebut. Mana tak pernah puas selagi sumbat tanah tu, makna dah mati lah. Selagi tak mati itulah kerja hidup. Sebab Nabi minta umur jangan panjang-panjang. Sebab Nabi sayang kita. Jadi dah tahu umur tak panjang. Agak-agak lah umur. Kalau 60 tahun, 70 tahun ekstra. 80 bonus, 90 gegar vaganza. 100 tahun dah jadi manusia tertua di Gopeng. Mungkin lah. Kalau siapa yang berani cakap, insyaAllah rasa tengok keadaan badan saya ni boleh 100 ni. Berani cakap? Berani tak cakap? Tak berani dah. Yang tua-tua biasa dia cuba tanya yang orang-orang lama. Kalau anak cakap, ya beli kereta baru untuk ayah nak? Tak payahlah, cukup lah tu. Dia ingat mati. Motor besar ayah, seragat sikit pergi masjid. Dah lah, borek motor tu, dihimpok kan langsung mati. Himpok tu himpap lah. Habis itu rumah ni kita besarkan ya, tak payahlah, cukup lah tu. Korang balik bukannya selalu. Yalah. Tapi satu bondo orang tua tak tolak. Ya, tak nak kau cari ganti omak. Ayah ni kalau ikutkan tak ada ganti omak kau tu. Tapi ayah ni malas lawan cakap anak-anak. Tang itu dia tak nak lawan cakap anak-anak dah. Tapi ialah ayah kau ni dah tua. Ada kau yang nak kat ayah kau ni? Ada ya. Yang seorang tu 35 tahun, anak pun belum ada lagi. Waktu baru kahwin, laki meninggal aksiden. Macam tak minat bini kan? Yang kedua tu umur 58 tahun, pencen cikgu disiplin. Kalau ayah kahwin dengan dia makan ubek memang tak lambek tu tau. Yang ketiga dia sebaya dengan ayah. Penyakit pun sama. Yang tu tak yahlah. Belum bawa pergi hospital lah. Habis ya mana satu ya? 35 ke 58? Ikut kau orang lah. Cuma kalau boleh biarlah yang 35. Tang itu selera tajam. Kan? Tapi nampak dia tak gelojoh. Relax ada. Orang perempuan mahu pun lelaki. Kalau nampak ada orang tua kahwin muda, mulut terjaga. Jangan cakap dah tua gata kahwin dengan muda. Kau marah siapa? Itu dengan izin Allah, faham? Faham tak? Kalau dia nikah, mana Allah Ta'ala izinkan? Setuju tak? Ada yang tersirat di sebaliknya kan? Orang perempuan tak ada dah, marah batu dah. Ustazah kat Kuala Lumpur tu cakap, saya setuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya bukan suami saya. Mana tak setuju lah tu, tak payah kan? Jaga salat kita. Jaga salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jaga salat, terjagalah benda-benda lain. Dalam sejarah Islam belum ada lagi orang tu berjaya tanpa jaga salat. Kalau orang tu berjaya tapi tak jaga salat, biasa ada keburukan ni. Adalah tak settle hujung tu. Adalah cerita tak elok keluar. Muhammad Al-Fatih kan? Syekh Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan Konstantinopel. Masa tu umur dia berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kita 21 tahun baru nak masuk universiti. 21 tahun menawan Turki hari inilah.
Dia tanya ada sekali tu nak cari imam sembahyang jemaat. Dia tanya tentera-tentera dia. Siapa yang semenjak pada balik pernah tinggal sembahyang duduk? Tak ada siapa duduk. Makna semenjak balik tentera-tentera dia memang tak tinggal sembahyang. Soalan kedua dia tanya, siapa yang semenjak balik dia pernah tertinggal salat sunat qabliyah ba'diyah? Adalah beberapa orang duduk, ada agak lah, cuma tak semua. Lepas tu dia tanya lagi, siapa yang tak pernah tinggal salat sunat tahajud, sila duduk. Tak pernah tinggal salat sunat tahajud, sila duduk. Semua tentera dia duduk. Bayangkan, tentera dia sampai macam tu sekali. Tu sebab kita, cuba tanya, balik kan tanya anak kita. Siapa yang tak pernah tinggal semayang? Angkat tangan. Semua tak angkat. Dengan yang tanya pun tak angkat. Kan, kat rumah. Tu sebab yang kita kena jaga. Kan? Kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, dan yang mendirikan salat dan menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada Allah. Maknanya kita salat ni minta perlindungan daripada Allah, bukan dari benda-benda lain. Kan? Kalau kita tengok peristiwa Isra' Mi'raj pun, benda mesej yang paling besar cerita kat kita adalah tentang salat. Nabi kita diminta, Nabi Musa cakap, wahai Muhammad, kau naik atas, kau minta dengan Allah Ta'ala tu, waktu solat tu kurangkan, tak terbuat dah 50 waktu ni umat kau. Nabi naik, minta dengan Allah Ta'ala kurang, diskaun. Naik turun 5, kurang 5. Naik turun kurang 5. 9 kali naik, 9 kali naik turun ni kurang 5. Naik turun kurang 5. 9 kali naik turun, akhirnya tinggal 5 waktu je. Nabi Musa kata, kau naik 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau dah. Nabi kata apa? Malu bona dah aku, tak tergamak, minta biarlah 5 lah. Itu pun memang betul. Subuh pun payah. Itu ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi. Kurang ajar tu. Itu akal tak nak semayang. Kan? Jaga salat kita. Kan? Salat jemaah paling senang. Betul tak? Salat jemaah paling senang. Macam contoh tarawih. Cuba tengok tarawih. Sini berapa? 20 lah. Perak memang 20 kan. Di Negeri Sembilan dia special. Ada 8, ada 20, ada 10. Negeri Sembilan ada 10. Jadi bila kita pergi ke masjid, kan sembahyang tarawih ni simple je kan. Lepas tu kadang-kadang kita dah ponik kan, duduk je tumbuk lutut, imam dah naik dah. Lepas tu naik Allahu Akbar. Okey, balik senyum ya, sebab dah selesai tarawih malam tu. Logo rasa tu tak? Cuba kalau malam ni terlambat, tak apalah semayang sendirilah kat rumah. Biasanya sendiri kat rumah buat berapa? Buat 8 kan. Buat 8 pun mongah. Macam nak terkeluar balik tafufah yang makan tadi. Ponek. Ponek. Kan? Semayang jemaah senang. Datang sajid. Ringan. Kan? Nasib lah kalau dapat malam tu Imam muda Azri Naim, lajulah. Macam saya kat kampung saya makin, orang perempuan kan belah balik tabir kan, tak ada kerja lain. Malam tu dia dengar siapa jadi imam. Allahu Akbar. Wih, ikat kain kotak-kotak ni. Malam ni laju ni. Orang perempuan dia main dengar-dengar suara, dia tak nampak imam mana. Saya dulu balik kampung dapat imam sabar. Tentang imam sabar. Sabar dalam bacaannya. Allahu Akbar. Tu imam sabar lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu senyap ya. Lupa ke Araf atau peranjat.
Jadi baru nak lalap, jaga balik kan. Tuan. Makmum yang tu tua kat depan berbuai-buai je ni. Sama dah buai. Aduh. Kan? Ikut adab salat sunat tarawih kena ingat. Kena ikut daripada mula sampai habis. Ramai orang kita pergi masjid negeri, tanya imam masjid negeri. Pergi masjid negeri, dia tahu imam masjid negeri kadang-kadang ada imam import. Imam daripada Mesir datang. Sampai rakaat ke-8 dia witir sendiri kat belakang. Tu tak pakai. Bukan masalah tolak pahala tak ada, tapi maksud ada ikutlah pada mula sampai habis. Ya, slow-slow lah. Imam sabar. Dia sampai satu tahap dulu kan, pernah satu ketika kan imam dinasihatkan, ada imam yang tua sini okey, steady sini. Sampai lain dah tua tu. Bacaan pun dah tak clear dah. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah. Lima ada midah ada. Yang midah melatah kan. Lima midah. Nyaut midah. Jadi orang yang jaga salat, apa kelebihan dia? Yang pertama, dia akan urus masa dengan baik. Sebab dia ada masa nak semayang, dia ada masa nak kerja, dia ada masa nak main, ada masa dengan keluarga. Dia akan uruskan. Orang yang jaga salat. Yang kedua, dia akan membentuk pribadi mulia. Sebab orang yang jaga salat biasanya ada disiplin. Orang yang jaga salat dia amanah. Orang yang jaga salat dia tepati janji. Kan dalam ayat tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang jaga salat ni, orang yang salat akan menghindarkan dia daripada perbuatan keji mungkar kan. Jadi amanah. Kan sangka baik, tolak ansur, kerja sama. Nak salat jemaah mesti kerja sama. Yang ketiga, dia akan jamin kualiti hidup sebab dia akan tenang sebab dia salat. Lepas tu dia akan jaga kebahagiaan jasmani dia. Dia akan dapat sebab apa? Sebab sembahyang tu pun satu exercise. Kan? Waktu bila paling tenang dalam solat? Waktu bila yang paling tenang? Waktu solat. Waktu bila? Ramai jawab sujud. Kalau sujud tu maknanya lolap tu. Menurut seorang doktor Cina, dia kaji dalam teoretik salat. Dia kata waktu yang paling tenang adalah waktu kita bangun tu, sami Allahu liman hamidah, berdiri sebelum nak sujud tu. Itulah saat paling tenang sebenarnya. Hanya orang yang betul-betul khusyuk semayang dapat. Sami Allah man hamidah, Allah tu turun dapat. Sami Allahu liman hamidah. Tarik nafas kan. Allahu Akbar. Itulah yang paling tenang. Dan banyak-banyak perbuatan itu sebenarnya. Kan? Kalau waktu sujud ramai yang jawab macam tu, memang tenang sebab dia lolap. Kan? Ya. Kemudian menjana umat yang bersatu padu. Jadi kita ni lagi satu yang paling besar sekali bila kita salat, tanda syukur kita. Syukur pertama sabut syukur alhamdulillah. Kedua kita tahu siapa bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perbuatan kita termasuklah salat, menggambarkan syukur kita kepada yang beri nikmat. Syukur walaupun rumah kita kecil, syukur semua orang semayang. Walaupun kereta kita kecil, syukur sebab dia tak pernah lagam. Kereta besar, jap masalah lagi poning. Dapat isteri besar, syukur, polok teno. Betul. Dapat bini kuih koreng, syukur, tak makan banyak. Nampak tak? Anak ramai, syukur, meriah rumah. Anak belum ada, syukur, honeymoon. Apa susah? Semualah taklah bagi kelebihan pada satu perkara. Kita mungut, orang perempuan mungut, rumah banyak anak komeh, syukur tu tanda ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada, tidur bawah jambatan. Mengungut banyak kain nak lipat, caca-caca ni angkat
kain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak anak lipat. Syukur. Tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Kita mungut baju ni kan, baru tompah hari tu dah tak muat. Syukur, tu tanda cukup makan. Kita mungut naik kapal terbang, kita duduk kelas kedua, orang tu kelas pertama. Yalah, kita ni penceramah biasa, duduk kelas kedua. Dia imam muda kelas pertama. First class. Contoh. Tempat duduk yang lebar, kita duduk tempat sempit. Syukur sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi dah. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak ada. Jam tangan kita RM50, jam tangan orang tu RM5,000. Syukur sebab masa yang ditunjukkan sama. Apa beza? Sama. Kita mungut, isteri kita membebel. Syukur, tu tandanya dia ada di rumah. Bukan kat tempat lain. Orang perempuan memang itulah kerja. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Kat rumah cakap, la ilaha illallah. Orang tu tidur cakap. Orang lelaki, orang perempuan pula, syukurlah walaupun suami kita tidur berdengkur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Faham? Kadang kau cik hati lelaki kan, abang tolonglah pandang belah sana, tak boleh tidur lah. La ilaha illallah, yalah pusing. Lelaki ni senang tidur, kadang-kadang bunyi mengunyah dia. Oh, nyam. Makanan kambing. Ada yang bunyi somong kapal. Sampai pagi macam mana nak tidur? Tu yang pagi tu bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan Singap? Tu belum cerita bunyi vibrate handphone gitu. Tu paling glamour tu bunyi tu. Yang lagi ponek pada tu ada bunyi hujung tu. Yang lagi ponek pada tu dia cakap bahasa Rusia hujung. Orang perempuan pernah tak dia tak boleh tidur, dia duduk sebelah laki berdongkur, pernah tak? Dia tengok laki yang tidur, tak boleh tidur. Ya Allah, apalah kau tanggung ni bang. Climax tercokik. Syek kena hidup je. Syukur. Ada seorang makcik tu kat Rambau, dia cakap dengan saya, makcik ni bila malam bau terasa. Kenapalah? Sekarang ni bila malam sunyi teringat, barulah rasa sadar yang suami acik dah tak ada. Ya, bunyi dongkur-dongkur itulah akhirnya mendatangkan kerinduan tak kala suami dah tak ada. Faham? Hargailah dengkuran suami kita. Ya, tentu juga belajarlah syukur. Jaga salat, datang imarahkan. Ni majlis ilmunya buat. Datang. Pihak jatuhkan sajid tiap-tiap minggu mesyuarat fikir siapa nak panggil siapa pula penceramah ni. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada kitab hadis, ada pasal fiqh, ada ngajar pasal macam-macam lah. Macam-macam kitab, datanglah belajar. So datang bukan kena bayar, ada yang kena bayar lah. Tak ada, datang ya. Pada jawatan kuasa masjid pula nasihat saya sabar. Orang cakap tu peduli kan. Memang orang cakap tu mantulah kau jual. Jawatan kita ni memang package dia datang dengan orang bercakap. Peduli lah. Tanpa benda duit banyak, program tak ada. Jawab, program ada, kau yang tak ada. Jawab macam tu. Oh ya, benar. Datang ramai-ramai. Majlis ilmu macam ni datang. Ya, datang. Tapi tu jangan gomar benar, cakap-cakap ni. Ini zaman ni kan, kita tahu umur tak panjang. Kalau ingat mati, buat apa nak cakap-cakap pasal orang, fitnah-fitnah orang, buat apa?
Ini mesti macam ni. AJK masjid ni mesti macam ni. Baik fitnah baik apa? Tak ada faedah kan? Bersatu kita, baik kita semua. Ya. Atas dasar agama, baik kita semua. Baik. Jangan kena. Jangan nak fitnah-fitnah cakap macam ni. Idama-donga kan, imam kan. Dengar tu? Cakap lagi. Samsul debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Ingat tu. Faham? Tak ada orang cakap pun, saya cakap. Ya, jaga. Mulut kita ni kadang-kadang bila kita sampaikan tanpa tanggungjawab, akhirnya orang sebar-sebarkan kita dapat saham. Jadi jangan, elakkan. Abu Laits kata, jaga 7 perkara. Pertama, jaga lisan, jangan cakap benda-benda tak elok. Kedua, jaga hati. Hati ni biar sangka baik, jangan sangka buruk. Yang ketiga, jaga pandangan mata, jangan tengok benda-benda tak elok. TV berlambak botol cerita tak elok, Tok Alan nak tanya, remote kat tangan siapa? Yang kau pitakan drama Korea tu apa? Banyak lagi. Al-Kuliah, Forum Mawar Perdana, TV Astro Oasis boleh tengok, TV 9 Tanyalah Ustaz boleh tengok, TV Al-Hijrah pun boleh tengok, termasuk lagi Senin pukul 9 malam. Contoh kan. Kemudian jaga apa? Lepas jaga pandangan mata, jaga perut, jangan talan benda-benda yang haram. Nabi dah pesan, sesungguhnya carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Sebab apa? Barang siapa yang membenarkan benda haram masuk dalam perut dia, malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram tu dalam perut dia. Nauzubillah, jauhkan. Kemudian jaga apa? Jaga tangan. Perbuatan kita, buatlah benda-benda yang baik, buatlah amal kebajikan banyak-banyak. Yang keenam, jaga dari segi langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Pergi masjid baik, pergi ke surau baik, pergi menziarah saudara-saudara kita baik, merapatkan silaturahim baik, berjalan langkah kita pergi kenduri kenara bercampur dengan masyarakat itu baik. Buat. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Jaga. Salah satu cara, salat. Jaga salat kita. Ya? Salat tu tiang agama. Salat kebanyakan, lebih 80% pasangan yang bercerai, salah satu punca utamanya adalah salat tak jaga. Bukan kata tak salat jemaah, memang tak salat pun ada. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat mengecap kejayaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan. Rasanya cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak kepada yang mengundang saya pada hari ini. Tak sangka hari ini dapat jumpa anak muridnya, Imam Muda Azri Naim. Dah lama tak jumpa. Last jumpa tahun bila dah. Kan? Main-main jadi Johan debat diraja tau. Tengoklah Tok Guru siapa. Kan? Iya, nampak macam tu. Jadi kalau ada imam-imam nak berdebat dengan dia, payah sikit. Sebab dia pandai berhujah. Kan? Ya, jadi terima kasih banyak. Minta maaf kalau silap kata, terkasar bahasa. InsyaAllah saya seronok datang sini. Lain kali compot lagi. Panjang umur, insyaAllah saya datang. Ya. Dia salah satu sebab salah mak cilapi tadi. Dah tahu dah kan. Tadi dia tak cakap. Kalau tahu tadi lagi kan, datang awal sikit. Makan sebut ceramah dengan lepeh ceramah. Dia dah panjang dah kan. Terima kasih banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT, meningki ruang tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syamsul di atas bersama kita. Kemudian tak mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan. Jadi wakil pihak masjid, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan sedia datang. InsyaAllah kita akhiri ceramah pada malam ini dengan baca surah Al-Nas. Sudah mengakhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.